Setiap insan pasti mengimpikan ketenangan dan kebahagiaan. Namun, dalam kehidupan ni, tidak semua perkara zahir terlihat. Ya Allah, hanya padamu aku mengadu. Macam mana ni? Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabar Ji? Alhamdulillah Ustaz. Kenapa ni Ji? Nampak susah hati je. Saya ni macam-macam masalah sempit Ustaz. Ganggu. Macam-macam ujian yang datang menghadapi saya. Saya buntu. Macam ni Ji, Haji banyakkan istighfar dan banyakkan sedekah. InsyaAllah Allah akan mudahkan semua urusan Haji. Macam mana saya nak sedekah Ustaz? Haji jangan risau. Rezeki kita ni Allah dah tetapkan dah. Kalau kita banyakkan sedekah, insya-Allah takkan berkurangan harta kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak berinfak? Infak untuk Masjid Ar-Rahmah. Bukan masjid ni pernah dapat anugerah masjid qaryah terbaik negeri Melaka? Betul Ustaz. Masya-Allah. Kenapa nak buat masjid baru Ji? Perlu Ustaz sebab masjid sedia ada dah tak boleh menampung jemaah yang makin bertambah. Tempat letak kereta pun amat terhad Ustaz. Masya-Allah. Kalau macam tu, ni ada sedikit infak daripada saya. Hidup ni memang tak akan Masjid lari daripada ujian. Kadang-kadang sampai kita takut, sampai kita terlupa bahawa Allah mampu mengeluarkan kita daripada kesulitan dalam sekelip mata. Ada perkara yang tak tercapai di batas fikiran kita. Namun di situlah indahnya hidup beragama, menempuh cabaran dengan keyakinan. Rezeki kita ni Allah dah tetapkan dah. Kalau kita banyakkan sedekah, insya-Allah takkan berkurangan harta kita. Tuan Haji, Ya. saya nak menimpak sikit. Alhamdulillah.